So kalau satu hari nanti kalau dah tak mampu nak bayar kita punya hutang, expenses, macam 3 benda je selalunya, rumah, kereta dan credit card. Kalau tak mampu bayar 3 ni, ada 3 jalan penyelesaian yang kita boleh buat dulu sebelum terlambat. Ramai orang panik sebab dia orang rasa macam alamak nanti aku punya kereta kena tarik, malu. Nanti aku tak ada kereta nak pergi kerja, nanti rumah aku kena sita, nanti aku tak ada tempat nak duduk. Dan kalau kredit card aku teruk, kalau aku tak dapat nak bayar hutang kredit card aku, nanti aku punya sikris teruk, aku tak boleh nak apply loan dah. Okay, itu apa yang selalunya kita fikir. Tapi aku nak tukar sikit fikiran korang. Satu benda je, first of all, yang pasal credit card tu. Contohlah korang ada masalah kredit kan, kenapa kita nak risau kita tak boleh nak apply loan in the future? Sebab waktu sekarang ni pun kita dah tak boleh nak bayar loan. Kau ingat diorang akan approve ke loan kita sekarang ni? Takkannya. Jadi jangan risau pasal benda yang kita tak perlu nak risau. Yang 3 benda yang aku cakap ni adalah bukan satu advice untuk lari daripada hutang. Hutang yang kita ambil memang kita patut bayar. Tapi ni kalau orang dah terdesak, kadang-kadang kita tak tahu apa akan berlaku in the future, apa akan berlaku tahun depan. Tiba-tiba kita punya kerja kena buang kerja, business down ataupun banyak masalah berlaku, kita tak tahu. Inilah 3 benda yang kita boleh lakukan kalau kita dah tak mampu nak bayar hutang. Okay, nombor 1 adalah kau pergi bank, tempat yang kau pinjam duit tu, tempat yang kau ambil loan tu. Lepas tu kau cakap dengan dia, aku tak mampu nak bayar ni bulan-bulan dah. Sebelum ada outstanding 2-3 bulan, sebelum aku tak boleh nak bayar, aku nak cakap kau aku tak boleh bayar. Tolong fikir satu jalan penyelesaian untuk aku. So kau suruh diorang fikir jalan penyelesaian. So diorang akan ada beberapa cara dia boleh buat. Diorang boleh restructure, dia boleh refinance, dia boleh bagi kita consolidate kita punya hutang-hutang, dia boleh panjangkan kita punya loan dan komitmen bayar rendah-rendah. Banks dia prefer kita bayar sikit-sikit dengan tempoh yang lebih panjang instead of tak bayar langsung, instead of default. Sebelum masalah tu teruk, sebelum kita tak dapat nak bayar kereta selama 3 bulan berturut-turut, rumah berapa bulan berturut-turut, dah keluar perintah mahkamah lah, apa benda semua, sebelum kereta kita kena tarik, kita kena sedar yang okay, aku tak boleh nak bayar ni, aku tak mampu nak bayar. Pergi kat bank terus, jangan lari cakap aku tak boleh bayar. Kau tengok, kalau contoh kita punya monthly, bulan-bulan, contoh bulan-bulan untuk kereta 1,000, untuk rumah is 4,000, 5,000, kita tak boleh nak bayar 5,000 tu. Mungkin dia boleh consolidate ke apa benda semua, fikir satu jalan penyelesaian untuk stretch out the loan lebih panjang ataupun whatever. Tapi bulan-bulan instead of bayar 5,000, kau dapat bayar 2,000. Okey tak? Aku rasa okey. So itulah salah satu jalan penyelesaiannya. Yang penting kita boleh bayar bil TNB, kita boleh bayar makanan, kita boleh suap makanan kepada anak-anak kita, kita boleh beli apa benda yang patut untuk continue melangsungkan kehidupan. Nombor 2 pula, yang ramai orang ada tabu yang rasa tak nak pergi adalah actually AKPK. AKPK ni macam aku cakap in the beginning of this video, kenapa orang tak nak pergi AKPK adalah dia orang rasa macam kalau kita dah masuk AKPK, kita dah tak boleh apply loan dah. Malulah kan, malu tak boleh apply loan, ada tanda AKPK kat kepala ni. Tapi sebaliknya tak. First of all, AKPK tu tak adalah nak bagi tahu satu kampung yang kau dalam program AKPK. Dan kedua, kau tak boleh apply loan dalam masa kau dalam program itu. Dan beberapa bulan selepas kau dah keluar daripada program itu. Which is true and which is good lah. Which is betul. Sebab cara yang first tadi yang aku cakap tu, adalah refinance, structuring, apa benda semua, kau still boleh apply loan. Kau still boleh buat buy now pay later. Itu tak membantu situation kau. At least kalau kau dalam program AKPK ni, kau tak boleh nak apply loan. Kalau macam aku cakap kan, kalau kau bukan dalam program AKPK ni pun, kau tak boleh apply loan pun, tak approve juga pun, sama je. So yang dalam AKPK ni, kau still boleh travel, kau still boleh bekerja, kau still boleh ada bank account. Jadi AKPK ni apa dia buat adalah, dia adalah satu agensi counselling yang ditubuhkan untuk membantu orang-orang dalam masalah kewangan. So apa dia buat adalah dia boleh bercakap dengan kita punya kredit, orang yang bagi duit kat kita, orang yang bagi loan kat kita, financial institution tau, macam bank, macam bank lah, mostly bank lah kan, kita ambil loan dari mana lagi, bank lah kan. So dia boleh cakap kat bank tu, okay jangan risau, Mamat ni kat under AKPK, kita jaga sekarang, kita akan kutip duit daripada dia setiap bulan, dan bila dapat duit tu, aku akan bagi kat korang semua bank-bank ni, 7 bank ke apa benda kan, kita akan bagi kau sikit, bagi sikit.
So dia akan menurunkan kita punya expenses, kita punya loan komitmen bulanan. Contoh macam contoh yang sama tadi, 5,000, bulan-bulan kau bayar maybe 2,000. Sama. Kenapa dia boleh buat macam tu adalah banks memang kena agree apa yang AKPK cakap, dan dia punya interest akan jauh lebih rendah daripada apa yang banks charge. Tapi yang best ni adalah kau dah dalam AKPK, kau protected. So kalau ada orang nak macam, tolonglah, minta tolong lah, family members kan, minta tolong jadi guarantor aku kan, aku nak beli kereta ni, at least kau boleh cakap, aku dalam AKPK, aku tak boleh. Kalau ada apa-apa, orang nak offer credit card ke apa, kau boleh cakap, aku tak boleh, aku AKPK. So at least kau boleh ada jawapan safety net lah. Kalau orang minta tolong apply loan untuk aku kan, at least kau boleh cakap no. I mean, kalau kau nak cakap yes pun tak boleh sebab kau dalam program AKPK. Dan untuk keluar daripada program AKPK ni, boleh anytime. Kau ada duit, kau bayar je semua. Ataupun kau tak nak dalam AKPK punya program pun tak apa. Walaupun belum habis lagi hutang, kau boleh cakap kat AKPK tu, okay, aku nak keluar. Aku nak keluar sebab aku boleh handle hutang-hutang bank ni myself. Boleh, tak ada masalah. Okay? So itu nombor 2, safety net untuk orang-orang yang berhutang dengan financial institution. Nombor 3 adalah, dan ni yang paling orang takut sekali, adalah bankruptcy. So bankruptcy ni, dia ada bankruptcy yang orang bankruptkan kita, dan lagi satu adalah kita serah diri. Kita cakap, aku tak boleh lah, hutang aku dah banyak sangat. Tolonglah bankruptkan aku. Aku dah tak boleh, aku pening sangat. Aku dapat call setiap hari, setiap 30 minit ada orang call, bank call kan. At least kalau kau dalam bankruptcy ni, dia lebih strict daripada AKPK. Apa yang korang tak boleh buat adalah apply loan baru, memang tak boleh lah. Kau tak boleh ada banyak-banyak bank account pun. Tapi dia akan bagi satu bank account untuk urusan untuk dapat gaji ataupun buat bisnes ke apa, kau akan dapat tu. Kau tak boleh travel ke luar negara sebab orang yang berhutang, mana boleh kau pergi holiday dalam negara je lah. Interest sangat rendah. So kebanyakan orang yang bankrupt, aku tengok diorang lebih happy sebab diorang ni bukan nak cakap diorang tak pandai urus duit, tapi sebenarnya dia macam terjemurus banyak sangat hutang lama-lama dah macam, alamak, aku dah tak boleh handle lah ni. AKPK pun dah tak boleh tolong. Aku dah masuk AKPK dah, lepas tu kena buang sebab aku tak boleh bayar bulan-bulan tu. So last option dia adalah bankruptkan diri sendiri supaya bank-bank start datang kacau, minta duit, kereta, sita apa, kediaman, harta benda semua. So bankruptcy ni actually is a safety net untuk orang-orang yang banyak hutang. Dan kalau terdesak sangat, jangan fikir bankruptcy itu adalah something yang kehidupan kita dah habis. Sebenarnya bankruptcy ni adalah satu penyelesaian juga yang paling last sekali untuk protect orang-orang yang berhutang, untuk kembali bernafas. So itulah. Kalau boleh, jangan sampai stage tu. Jangan ada banyak-banyak lagi solution lain. Dan kalau boleh pun, aku tak nak korang tak mampu nak bayar hutang. Okay? 3 benda yang aku cakap ni hanya applicable untuk hutang-hutang daripada financial institution. Kalau kau minta hutang daripada kawan, saudara mara, along yang tak berlesen, benda-benda ni tak boleh nak protect kau. Bagi akulah, aku rasa kalau kau nak pinjam pun, pinjamlah daripada financial institution. Pinjamlah daripada bank, pinjamlah daripada buy now pay later ke apa, daripada kau pinjam along, daripada kau pinjam kawan-kawan, saudara mara. At least 3 benda ni boleh protect kau. Sebab kalau pinjam daripada along, saudara mara, kawan-kawan, nanti bermusuhan, nanti bayar lambat, tak ada agreement verbal je, nanti bergaduh. So tak best. Nanti every time kita contoh kan, kita dah berhutang dengan kawan, let's say 5,000, kita dah agree dengan dia bayar bulan-bulan 100. Ni apa yang contoh kita agree lah. Nanti contoh kita dah dapat agreement tu bayar 100, tapi kita dah bayar up to 2,500 contoh kan. Lagi 2,500 dan kita ada lagi 25 bulan untuk bayar. Kita nak pergi holiday pun rasa bersalah. Orang tu mesti tengok kita punya story dekat Instagram ke apa, and then dia akan fikir macam, dia ni kenapa dia tak bayar hutang aku dulu? Kenapa dia pergi holiday? Tapi padahal dah ada agreement untuk bayar 100 selama 25 bulan lagi. So dia macam tu lah, dia tak best. Kalau nak along, jangan cakap lah. Dia tak kisah kau AKPK ke, bankrupt ke, apa benda ke, dia still akan kacau kita. Dan dia akan naikkan interest tu sesuka hati dia. Lambat sikit, naik interest. Lambat sikit, naik interest kan. Dan tak ada black and white apa benda semua.
So itu je lah 3 benda yang boleh membantu yang selama ni orang ingat jangan, stay away kan, teruk jangan, tapi sebenarnya itu adalah safety net untuk kita. So aku harap kita tak sampai that stage yang kita tak mampu nak bayar hutang, tapi ingatlah kalau dah kita terdesak sangat dah sampai stage tu, ada 3 benda yang kita boleh buat. Okay, so all the best untuk semua orang yang tengah mencari duit sekarang, nak bina kehidupan yang bagus, nak bagi something, kehidupan yang bagus untuk anak-anak, bini, keluarga, mak bapak semua kan. So, aku akan share benda-benda ni from time to time, benda yang aku tahu. So, kalau korang berminat untuk tahu benda-benda macam ni, aku minta korang subscribe lah kepada channel aku.